Waktu DAP kata dekat UMNO lalat, Akmal ni tak trigger kan. Waktu MB Sanusi suruh hadiah kain batik bercorak roket dekat puak-puak UMNO ni, terus trigger. Nampak sangat UMNO ni sama-sama Melayu je mereka berani. Dengan Puak Kiasu Harbi tu, haram tak berani. Kunci mulut. Lepas tu Dr. Akmal ni pula nak samakan pula PAS DAP dengan UMNO DAP yang sekarang ni. Weh Dr. Akmal, PAS ni dia tak jadi yes man dekat DAP tu. DAP buat apa pun, kata apa pun dekat orang Melayu dan kata dekat Islam ni, hampa ni senggap saja, hampa hangguk saja. PAS tak hangguk lah cik oi, tak sengap lah cik oi. Kami lawan sampai puak-puak roket ni, depa pun kena terima apa yang kami kata. Apa yang PAS kata tu, puak-puak DAP ni mau terima, mau dengar cik oi. Sampailah puak-puak roket ni masih tak mau terima, masih tak mau dengar apa yang PAS nak jelaskan, apa yang PAS teruk depa ni. PAS keluar daripada Pakatan Rakyat tu. PAS keluar terus daripada pakatan tu. Bukannya piduk jilat lagi macam presiden nampak tu. Kata apa pun tak apa, janji 47 kes dengan 40 kes DNA. Kalau dulu waktu PAS dengan DAP, bukan kata pemuda, kepimpinan tertinggi pun duk balon DAP ni. Ni mana kepimpinan UMNO yang duk balon DAP? Puak-puak Kiasu tu gelakkan hampa ni lalat. Hampa sengap, tak berani, kecut telur, bacoy, pondan, tak melawan. Inilah dia panglima pondan yang masih ada dalam orang Melayu untuk lawan dengan DAP tu. Hak ni je Melayu-Melayu yang ada dalam kerajaan perpaduan hampa tu, yang nak bela orang Melayu dan Islam ni. Sepatutnya hampa cermin muka hampa dulu weh, sebelum nak kata kat orang. Puak Kiasu tu kata apa pun kat hampa diam. Takut ni. Hampa memang bangsa penakut ke apa? Sepatutnya dalam kerajaan perpaduan yang ada hari ni tu, hampa je Melayu-Melayu yang duk ada lagi, yang mengaku perjuangkan Melayu lah. Kan UMNO perjuangkan Melayu. Sepatutnya hampa lah yang kena lawan DAP tu. Bukan piduk jadi hamba abdi, bukan piduk jadi lalat, piduk hurung dekat pungkok babi. Ni Dr. Akmal, dapat sesuatu tak? Akhir kata, usah bicara soal perjuangan. Kalau hanya nak jadi barua dan hamba abdi DAP. Dapat sesuatu Dr. Akmal? Dah jadi barua pun tak mengaku. Hampa yang tak perform bela Melayu, hampa nak salahkan pula pembangkang PAS apa semua ni. Oi, kalau dah lalat jugalah oi.